UECL atau UEL. Bagi dapat player sedap baru sembang UCL. Betul. Betul. Orang kau tahu tak, ada beberapa fans, ada beberapa pandit, ada beberapa legend United yang aku tak tahulah mangkuk otak dia tu letak kat mana, kat lutut ke, kat buntut ke, kat lubang jamban, aku pun tak pasti. Diorang cakap United ni title challenger, man. Akulah British ya. Season lepas kita 15 Yud. Kita baru function 5 game je doh. Ada lagi banyak lagi game yang kita kena harungi. Januari pun kita tak sentuh lagi. Baru nak masuk bulan 11. Bulan 12 pun tak sampai lagi. Januari pun tak sampai lagi. Dah cakap United ni title challenger. Mabuk tu. Sumpah tu, mabuk. Real mabuk. Serius. Tolonglah aku minta maaf setinggi-tinggi. Jangan cakap United title challenger, bro. United, kita tak layak, bro, nak duduk title challenger, bro. Kita tak layak, bro. Bagi aku, tim kita tak layak lagi main UCL. Bagi squad perfect baru layak, betul? UCL tahun depan baru okey. Cepat sangat nanti boleh jadi tinggi, betul? Salam